nuri kepala ikan, makan nasi dalam talam. Dulu bila marhaban ni satu kampung tu lah buat. Yang muda ni dia tak berminat. Hari ni kita nak cerita sikit pasal kenduri, terutama di sebelah Seberampai Utara lah, khususnya kawasan Penaga ni. Tapi hari ni kita ada majlis yang kita nak tengok balik zaman dulu-dulu. Jadi kenduri zaman dulu, terutama tahun 60-an hingga tahun 90-an lah. Kenduri tu dibuat secara gotong royong, kalau pakai kontrak. Jadi gotong royong ni maknanya seluruh penduduk kampung akan terlibat. Tradisi kenduri ni memang telah dilaksanakan oleh Allahyarham ayah saya sejak dia masih hidup lagi, dan memang bulan Syaban dia akan buat kenduri. Tuan rumah ni kalau nak kenduri, sebelum kenduri ni banyaklah dia punya acara-acara ataupun kerja-kerja yang kena buat lah. Pertama dia kena buat, dia panggil mesyuarat kampung ni, mesyuarat nak kenduri. Dia punya tarikh, panggilan semua, dia akan main lah, orang kata tuan rumah akan start pergi memanggil nak main kenduri ni. Amalan dia suka berjamu orang, suka buat kenduri. Kalau duit sikit, dia buat cara sikit. Kalau ada lebihan, masa dia buat dapat hasil padi apa semua, dia buat lebih. Kalau kita buat bagi orang makan, alhamdulillah kita rezeki kita bertambah. Selalunya kita buat dalam rumah, tapi sejak kematian mak dulu, lepas tu kami buat kenduri tahlil apa semua kat dalam taman ni. Bawah pokok sejuk. Kita panggil orang kampung, geng-geng tahlil ayah, geng-geng marhaban, tim sembahyang jenazah. Kawan-kawan ayah beratus orang ni yang kita kumpul dapat ni. Jadi panggil kenduri pun dia ada adat-adat dia. Kalau zaman dulu, panggil kenduri ni dia kena pergi di rumah. Pergi di rumah panggil, saya nak buat kenduri sekian, minta sila pergi. Kalau kata jumpa tengah jalan, panggil tengah jalan tak pakai. Mana tuan kenduri tu tak ada niat nak panggil. Dia kebetulan jumpa, orang tak pakai. Dia kira tak pergi lah. Zaman lah kita ni senang lah, pakai panggil WhatsApp lah. Yang kedua wakil. Dia akan wakilkan orang untuk manggil. Jadi manggil pun kalau kadang-kadang bila wakil, dia wakilkan orang tu, dia kena panggil orang tu dulu. Ada berlaku, dia wakil, dia tak panggil tuan yang dia wakil tu. Jadi hari kenduri kawan tu tak main, orang panggil main. Lepas dia kata tuan kenduri kata dia wakil kat aku, dia tak panggil. Jadi begitu sekali adat kita tu, dia very spesifik, dia khusus. Saya dengan adik-beradik apa semua, kami pakat. Ada rezeki lebih, kami sentiasa buat. Jemput kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia pun dah tahu dah, bila nak buat kenduri lagi. Lepas tu dekat nak kenduri, 3 hari lagi nak kenduri ni, dia diri balai. Diri balai ni secara gotong royong. Selalunya 3 hari sebelum kenduri lah. Diri balai, seluruh penduduk kampung ni akan keluar lah. Keluar main angkut dia punya, orang kata nak pasang balai, nak diri balai petang ni. Tuan rumah buat bubuk kacang lah. Balai ni maknanya satu binaan macam pentas lah kita panggil, stage lah. Zaman dulu dah ada lah. Gotong royong ni dirikan dia punya tiang, bumbung tarpan, lantai papan sekaki, tiang 3. Dan kalau sebelum tu lagi dia tebang batang pinang dan sebagainya. Okey, yang kedua kemah. Kemah untuk jamuan makan. Balai ni untuk marhaban dan acara-acara waktu malam kenduri tu. Kalau macam malam kenduri tu, duduk esok, pakat main gotong royong bersiang. Bersiang apa orang kata, potong ubi mengala, potong kacang panjang, pakai bawang. Semua orang dah tahu dah, trademark kalau kenduri, nuri kepala ikan. Makan nasi dalam talam. Dalam pinggan tak ada. Hampa kalau nak makan, kena dalam talam. Talam 3 orang. Suasana lebih sejuk. Dulu pokok tak banyak. Amin dia duduk jaga, duduk kemas kawasan-kawasan ni semua. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Amin yang jaga kawasan ni sebab dia duduk di sini. Kami semua duduk di belah-belah Selangor, belah-belah Kuala Lumpur. Saya pun masih ingat masa kecil dulu, yang selalu mai ke sini arwah Haji Amin. Mereka akan ambil upah pukul padi, kerak padi. Hubungan tu kami terputus. Alhamdulillah kebetulan jumpa saudara-saudara di Pematang Kuang, di Padang Temesu. Kami erat balik. Balik pada tadi kita kata marhaban. Jadi marhaban ni hari kenduri. Kenduri zaman tu kalau tak ada marhaban macam tak sah. Sekarang ni tak ada arah. Boleh kata marhaban ni sebab orang nak marhaban pun tak ada arah. Arwah saya ni dia seorang kepala marhaban di daerah kawasan Penaga ni. Kalau cakap kata Haji Hassan ni, orang semua kenal. Kalau apa-apa urusan marhaban, kematian, dia merupakan imam di Masjid Lahad Tabut. Dia marhaban ni, satu kampung tu ahli marhaban ni selalunya ahli masjid lah. Dia ada dekat 20-30 orang yang boleh buat marhaban. Jadi bila dia buat marhaban, dia baca kitab, ada kitab marhaban dia. Jadi sebelum habis marhaban ni, siapa pun tak makan. Orang takkan makan. Pasal dia jadi adat tu. Jadi menyalahi adat lah. Kalau kita tengah marhaban makan, orang pun takkan jamu. Saya jemput kawan-kawan ayah ni buat marhaban, nak hidup balik suasana marhaban zaman dahulu dulu. Marhaban, masa tengah marhaban tu dia berhenti sat, rehat sat, angkat kuih raya lah ni lah. Dulu kuih raya tak macam lah. Dulu boleh makan masa zaman raya atau masa kenduri. Karai, buah hulu, aluan maskat. Memang syok lah. Kaman zaman budak ni. Turun kuih tu pakat berebut lah.
ambil salam-salam buat pelari ya. Pergi makan buah pokok pisang ke, buah beranda ke. Lepas tu sambung marhaban, habis marhaban tu barulah angkat jamu nasi minyak. Jadi orang balai marhaban dulu akan makan dulu, barulah jamu tetamu. Selagi orang marhaban tak habis makan, jamuan takkan dibagi pada orang ramai. Saya umur dah 76 tahun. Semasa tu saya pun masih bercampur dengan orang tua-tua dulu. Dulu bila marhaban ni satu kampung tu lah buat. Berjanji marhaban memang saya minat. Start umur saya 16 tahun tapi belajar. Tapi marhaban dulu panjang. Meratib belajar dulu. La ilaha illallah. Dia ada lagu lah. Orang tua-tua dulu lah, mereka berdikir malam tu, mereka buat sampai ke pagi, sampai ke subuh. Dia lagi derai. Dahsyatnya tu orang tu. Dulu mahaban ni setiap kampung, setiap daerah, setiap masjid dia ada kumpulan-kumpulan mahaban dia. Sekarang ni dah tak ada dah, orang lama-lama tak ada dah. Tinggal pun tak ramai dah. Satu kampung ada 2-3 orang. Kadang-kadang simpun sampai kat 10-15 kampung. Masjid yang masih aktif kawasan Kepala Batas ni, Lahak Minyak, Bertam, Kampung Datuk, Kepala Batas, dan yang selebihnya ada tapi tak hidup. Jadi dia habis. Bila mai tetamu jauh tu barulah petang tu start dia kata 1.30 tu, lepas zuhur tu nasi minyak. Yang tu betul-betul baru kenuri betul. Nasi minyak. Jadi orang jajah mai, jamu nasi minyak. Mana 2 kali makan lah. Jadi saya budak-budak lu 2 kali lah. Pagi pun pergi kena nasi sorok, tak lagi mai pula. Jadi begitulah kita kata kenuri zaman dulu. Lepas tu waktu malam lah. Waktu malam dulu dia ada apa orang kata panggil hiburan lah masa tu. Ada kugiran pun ada. Kalau belah-belah Naga, belah Teluk Tawak ni dia panggil remaja ria lah kugiran. Lepas tu Razal Pati pun ada. Tapi sebenarnya dulu sebelum tu dia majlis-majlis tu dalam 70-an. Awal pada tu majlis zikir, berdikyak ataupun baca Quran, cara mengaji lagu. Jadi berdikyak ni sampai pagi. Tapi ada juga zaman sebelum tu lagi, mengikut tu Haji Ismail tadi cerita, panggil jemput penglipur lara, macam panggil Tok Selampit. Tok Selampit ni daripada Kedah lah, main cerita sejarah raja-raja dulu, raja Kedah, kehidupan zaman dulu, panglima berlawan berperang. Macam Tok Selampit ni saya ingat lah, dia ada buku dia lah, ataupun kita kata kitab sejarah dia lah, dipanggil Lindung Bulan Kedah Tua. Tok Selampit Jurun Gelam Pekulun Duli Baginda, Lindung Bulan Kedah Tua. Jadi itulah hiburan zaman dulu. Tak ada TikTok, tak ada WhatsApp, tak ada handphone, tak ada TV. Itulah kenuri zaman dulu. Kesimpulannya kenuri zaman dulu ni, kalau sebuah rumah kenuri dalam kampung tu, satu kampung pun tumpang seronok. Dia jadi satu pesta, satu majlis, satu acara, satu adat budaya yang telah berakar umbi dalam masyarakat Berampai Utara ni, khususnya kawasan Penaga.